Okey, ada ke dia perasan bila dia masuk ke gear R ni dia macam tersentak? Macam ni tak ada lah. Macam ni tak ada, macam tersentak, macam tersangkut. Antara puncanya adalah disebabkan kita ni, contohnya bila kereta kita tu dalam keadaan menurun bukit ataupun menaik bukit, kita terus masuk ke P dan kita tarik handbrake. Biasa dia yang saya baru belajar ni. Okey, mula sekali apa yang perlu kita buat bila kita sampai sebelum kita tarik handbrake tu, kita berhenti kat N ni kan, kita berhenti, tekan brake kat N, tarik handbrake dulu, lepas brake dan kemudian kita tolak. Macam tu. Bila buat macam ni, saya dah tak ada dah masalah gear tersangkut bila nak masuk daripada P ke R. Kalau tak, dia macam tersentak. Sebab dia tak berpaut pada handbrake ni. Dia berpaut pada P tu. Okey, semoga bermanfaat.